Dengan memiliki gold bar 250 gram ini, tuan-puan sebenarnya pegang satu aset yang berharga yang diiktiraf di seluruh dunia. Hari ini harganya adalah sekitar 149,000. Emas dah lama dikenali sebagai aset yang selamat. Dalam dunia yang makin tak menentu, ramai orang cari cara untuk lindungi kekayaan mereka. Nilai emas terletak pada berat dan ketulinannya. Nilainya tak akan pudar walaupun ekonomi jatuh. Contoh yang jelas, pada Januari 2023, harga 250 gram emas ini hanyalah sekitar 69,000 sahaja. Hari ini 2025, nilainya dah menjangkau kepada 149,000. Inilah bukti bagaimana emas lindungi tuan-puan daripada inflasi. Dengan simpan 250 gram emas ni, tuan-puan boleh akses tunai bila-bila masa dan di mana sahaja. Nak jual emas mudah, tak macam jual hartanah yang perlukan proses yang amat panjang. Saiz 250 gram ini juga praktikal. Boleh simpan dengan selamat dalam peti besi. Tak perlukan ruang penyimpanan yang besar. Jadi tak hairanlah kenapa ramai pelabur jadikan emas 250 gram ini sebagai pilihan utama. Ia mudah, selamat dan nilai sentiasa meningkat. Tuan-puan nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk penulis di profil 5 langkah daftar akan Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.